Gila punya tambang. 40 km RM26 je. Berapa base fare InDrive sebenarnya ni? Takkan Apad tak pantau langsung? Aku kesian betul dengan ramai pemandu yang terpaksa bawa InDrive dan Maxim ni. Tapi nak buat macam mana? Ramai antara mereka dah kena ban dari EHO lain. Jadi, terpaksa hadap harga yang menindas ni. Tapi yang aku pelik sekarang, mana Apad? Padahal Kementerian Pengangkutan sendiri dah keluarkan kenyataan rasmi. Operasi sistem bidding atau bida harga ni tak pernah pun diberi kelulusan. Dua aplikasi ni, InDrive dan Maxim, dah pun dalam pemantauan sejak Julai sampai Oktober 2025 sebab isu pematuhan lesen. Tapi tengok ni, 2 kali aku test request lokasi sama, harga boleh beza jauh. Dalam app tu, pengguna boleh letak harga sendiri. Dalam Maxim pula, function bidding masih aktif. Yang InDrive ni, lagi gila. Passenger boleh pula turunkan balik fare. Sekarang ni, driver bid RM10 pun passenger reject. Sedangkan, ikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta 715, kadar tambang mesti ditetapkan oleh pengendali berlesen, bukan dirunding antara penumpang dengan pemandu. Bila benda ni dibiarkan, pemandu yang elok dan beretika mula give up. Yang tinggal, pemandu yang sanggup ambil risiko, yang rushing, yang tak peduli keselamatan. Inilah resepi sebenar kemalangan dan industri yang makin rosak. Bila undang-undang longgar, keselamatan jadi taruhan. Bukan lagi servis, tapi perjudian. Soalan terakhir, Apad dan MOT, masih pantau ke isu ni? Atau kita tunggu ada kes dulu baru nak bertindak?